Ada orang tanya, dulu guru kami tanya soalan ni, siapa tetamu paling kerap ziarah rumah Nabi? Kami semua pun nak jawab pun untuk fikir Abu Bakar kot. Sekali dia punya jawapan apa? Lapar Al-ju'. Nah. Lapar. Itulah tetamu yang paling kerap singgah rumah Nabi SAW. Hari-hari yang berlalu, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yawmain mutatabi'an hatta ghubida Rasulullah. Aku tak pernah tengok, kata Aisyah, keluarga Nabi kenyang 2 hari berturut-turut, hatta daripada roti yang diperbuat daripada barli sampai Nabi wafat. Allah. Itu hari tak puasa. Hari puasa. Macam mana beribadah. Nabi buka puasa macam mana? Allah. Kita ni pergi bazar Ramadan, daripada kedai pertama sampai kedai hujung, saya minta maaf. Kalau ada orang jual slipper Jepun celok tepung berlaku. Slipper Jepun celok tepung goreng. Wih, sedap slipper Jepun goreng. Hoi, jadi sebab apa bulan puasa? Lapar ni cerita. Semua benda ni nak sapu. Jangan sampai orang kata lipas pun nampak macam kurma tu. Lipas tak kat atas meja. Nampak macam kurma. Allah. Ya Allah. Ya Allah.